Hari ini kami sekeluarga berdiri atas impian arwah ayah Allahyarham Muhammad Jakil bin Ahmad yang bermula sebagai harapan, berkembang menjadi amanah dan dengan izin Allah kini menjadi kenyataan. Alhamdulillah. Beliau melihat kesesakan waktu solat di kawasan ini sebagai satu keperluan yang wajib ditangani. Jika kita melihat sekitar kawasan Masjid India ini, kita akan nampak satu realiti yang tidak dapat dinafikan. Ia sibuk, padat dan menjadi pusat ekonomi dan kehidupan bagi ribuan umat Islam yang datang dari seluruh pelosok dunia untuk berniaga dan bekerja. Namun di sebalik kesibukan itu, satu keperluan asas yang sering terabai, masjid. Tempat untuk beribadah, tempat untuk mencari ketenangan di tengah hiruk pikuk kota. Tetapi selama ini, berapa ramai yang terpaksa solat di luar, di tepi jalan, di bawah panas terik dan hujan lebat. Soalnya sampai bila? Dan itulah yang sering ditanya oleh arwah ayah saya. Beliau tidak melihat masalah ini sebagai sesuatu yang boleh dipandang remeh. Bagi beliau, ini adalah satu tanggungjawab, satu kewajipan. Jika kita mampu membantu, mengapa kita tidak melakukannya? Segalanya bermula pada tahun 2009 di mana perbincangan antara pihak JECA dan pihak DBKL berlangsung. Hasilnya, surat tawaran rasmi telah dikeluarkan pada 6 Ogos 2012 diikuti dengan bayaran deposit sebanyak 10% pada 8 Ogos 2012. Seterusnya, pada tahun 2014, perjanjian jual beli dengan DBKL ditandatangani dan bayaran baki diselesaikan. Masjid ini diimpikan oleh kami sekeluarga dan merupakan usaha bersama 11 adik-beradik saya dan keluarga dengan sokongan lebih 6,500 kaki tangan kumpulan JECA dari pelbagai peringkat dan jawatan. Ianya juga tidak akan menjadi kenyataan tanpa sokongan berterusan daripada you all semua, pelanggan-pelanggan yang setia. Without your support, we won't be as what we are now. I truly appreciate your trust, your loyalty, your continued support towards JECA. Semoga Allah Ta'ala membalas anda semua dengan sebaik-baik ganjaran di dunia dan akhirat. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada ibu saya yang tersayang, yang tak pernah jemu doa untuk kami untuk berjaya dalam lapangan dan mengingatkan kami agar jangan lupa pesan arwah ayah. Impian untuk membina sebuah masjid tanpa doa, dorongan dan kekuatan yang beliau tanam dalam hati kami, hari ini mungkin tidak akan kami berada di sini. Di sini saya ingin berkongsi perkembangan penting dalam usaha pembinaan masjid ini. Pada Julai 2019, kami mengantar surat permohonan sokongan untuk membina masjid. 26 Julai, setelah 24 hari, pihak Jawi menerima surat sokongan pembinaan masjid daripada pihak syarikat menerima surat sokongan pembinaan daripada Jawi. Jawi approve. Tahun yang sama, permohonan development order dikemukakan ke DBKL. 12 Februari 2020, DBKL approve our DO. 17 Jun 2021, kelulusan pelan bangunan, building plan diperolehi daripada DBKL. Kelulusan ini turut diperbaharui beberapa kali sampai hari ini. Saya juga ingin merakamkan penghargaan kepada Mawib, Jawi, DBKL yang banyak membantu daripada awal proses permohonan pembangunan masjid ini. Mawib membantu urusan wakaf. Jawi pula dari segi sokongan kelulusan pembinaan masjid dan DBKL dalam semua aspek teknikal, proses kelulusan bangunan. Jasa kalian amat kami kenang dan pasti akan menjadi saksi di akhirat nanti. Masjid ini akan didirikan di Jalan Munshi Abdullah, berhampiran JECA Mall. Ia bukan untuk menggantikan Masjid India dan juga bukan untuk menggantikan Surau IPD dan Wangi, tetapi untuk melengkapkan keperluan yang sakit mendesak. Sebelum kejayaan hari ini dicapai, saya dan Nizam, adik saya, telah membawa pelan kelulusan pembangunan masjid yang tertangguh untuk dibentang kepada YB Datuk Seri Dr. Zaliha di pejabat beliau. Dan beliau menyambut baik hasrat ini dan memberi sokongan. Tapi kami ada pandangan lain. Kami telah menunggu selama 11 tahun dan kami ingin mengambil tindakan undang-undang terhadap jiran kami ini, tetapi dihalang oleh YB Datuk Seri Dr. Zaliha mengatakan ini akan menjadi satu isu besar melibatkan sensitif kaum. Beliau sarankan agar saya dan Nizam jumpa terus dengan Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ketika itu saya membentangkan cadangan ini kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan beliau bertanya, adakah nama masjid telah diputuskan? Saya menjelaskan bahawa saya dan adik-beradik telah berbincang dan mempertimbangkan beberapa nama, termasuk Masjid JECA atau nama-nama para sahabat Rasulullah SAW sebagai penghormatan. Dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersetuju dengan cadangan kami. Tetapi apabila kami pulang, kami berbincang sekeluarga dan akhirnya kami bersepakat memilih nama Masjid Madani. Nama ini antara lain kami anggap sebagai satu penghormatan kepada usaha kerajaan hari ini di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam membina masyarakat yang lebih adil, beradab dan juga menyantuni semua lapisan masyarakat. Lebih utama, nama Madani dipilih kerana ia mewakili nilai-nilai Islam yang mendalam. Ihsan,
hormat, keterangkuman dan perpaduan. Masjid ini akan berdiri sebagai simbol kesejahteraan yang menyatu jiwa dan komuniti. Tanpa keterbukaan, kesungguhan serta komitmen luar biasa yang ditunjukkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kami mungkin tidak dapat melangkah sejauh ini. Maka adalah sangat bermakna apabila langkah pertama pembinaan masjid dapat dilaksanakan dalam bulan Ramadan di bawah pentadbiran yang membawa semangat madani ke tengah masyarakat. Kita tidak sekadar membina sebuah masjid, tetapi kita membina sebuah institusi, sebuah warisan, sebuah mercu tanda yang akan terus hidup untuk generasi yang akan datang. Saya berkeyakinan dengan terbinanya masjid ini, ia akan menjadi pusat ibadah, pusat pendidikan dan pusat kegiatan sosial yang mengukuh perpaduan ummah dan menyemarakkan syiar Islam di kawasan ini. Masjid ini direka oleh Kaiser Hood, seorang arkitek anak jati Malaysia, anak kepada Encik Hood Bakar dari RSP Arkitek yang terkenal, yang juga telah membina bangunan 118 yang kini berkhidmat di London. Bagi tepukan gemuruh pada beliau. Ini orang muda ni, very young man. Masjid ini akan menampung 2,900 jemaah, mempunyai 4 tingkat dengan reka bentuk yang moden. Ini Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri komen. Saya asalnya buat 3. Datuk Seri kata you buat 4. Kerana ada 4 imam dalam Islam dengan 4 sahabat ikram, Khulafaur Rasyidin. So buat 4, saya pun akur. You punya minar besarkan, tinggikan sikit biar nampak daripada jauh. Saya pun ikut. Dilengkapi dengan lift, eskalator, taman terbuka, dewan serbaguna dan ruang pejabat. Menjadi pusat komuniti bagi masyarakat Islam sekitar serta menampilkan seni bina moden Islamik yang terbuka dan inklusif. Tetapi masjid ini lebih dari itu. Masjid ini akan menjadi ruang untuk pertemuan jiwa dan pemikiran. Di sini ilmu akan berkembang. Di sini persaudaraan akan diperkukuhkan. Di sini doa akan dipanjatkan. Kita tidak membina masjid kerana mahu dikenang. Kita membina masjid kerana kita mahu membina masyarakat yang tawaduk dan beriman. Hari ini kita bersyukur kerana kita melihat langkah pertama ke arah pembinaannya. Namun kita juga sedar bahawa projek ini tidak seperti yang kita lihat semudah itu, tanpa iltizam, kesabaran dan kepemimpinan yang konsisten. Bukan rahsia bahawa usaha ini telah melalui pelbagai cabaran. Namun hari ini di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita melihat perubahan. Bukan sekadar janji, tapi pelaksanaan. 11 tahun kami bersabar, berunding, alhamdulillah, finally you made it, Yang Amat Berhormat. You are the man. Dan untuk itu saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, bukan kerana sokongan kepada kami, tetapi sokongan kepada umat Islam di kawasan ini. Dengan terbinanya masjid ini, Datuk Seri akan dikenang sampai bila-bila. Tanpa your involvement, we will not have this event today. Selain Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang banyak membantu dalam kejayaan ini, saya juga ingin merakamkan penghargaan secara khusus kepada Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Zaliha, Yang Berhormat YB Gobindio, Yang Berhormat Datuk Ahmad Fahmi Fazil, Datuk Seri Maimunah, Datuk Bandar, YB Prabah dan YB Ar-Rahmanan yang telah bekerja tanpa jemu di belakang tabir, menyokong, memudah cara dan memperjuangkan agar masjid dapat dilaksanakan dan pembinaan kuil dapat diselesaikan dengan harmoni. Saya berdoa agar semua yang menyokong usaha ini diberikan ganjaran Jannatul Firdaus. Dan kepada yang bukan Islam, semoga dikurniakan kesejahteraan dan semoga semangat perpaduan dan keharmonian yang kita kecapi hari ini akan sentiasa berkekalan. Pembangunan sebenar bermula dengan hati dan akhlak dan ianya bermula di sini. Ini hanyalah permulaan. Usaha kita belum selesai. Kita akan terus membangun dan memastikan masjid ini bukan sekadar berdiri megah tetapi menjadi kehidupan umat Islam di pusat bandaraya ini. Mudah-mudahan setiap sujud yang kita lakukan di sini, setiap doa yang dipanjatkan dan setiap ilmu yang disebarkan akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya berdoa semoga kita semua akan menjadi saksi di pada mahsyar nanti, bukan sekadar saya dan keluarga, malahan tuan-tuan semua akan menjadi saksi di pada mahsyar nanti bahawa usaha kita membangun rumah Allah ini satu usaha bersama. Jika kita bina satu masjid di dunia, Allah akan bina satu rumah di syurga, insya-Allah. Bersempena hari dan bulan yang penuh barakah ini, kebetulan malam ni malam 27 Ramadan, malam ganjil, saya berdoa dan semua kita berdoa semoga kita semua beroleh malam Lailatul Qadar dan segala amalan kita, puasa kita, sedekah kita, jariah kita, apa saja laksanaan amalan mulia Allah terima dan bagi ganjaran Jannatul Firdaus kepada kita semua. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Dengan itu saya akhiri ucapan saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.